Sejarah komputer. Pada masa dahulu, manusia hanya menggunakan jari, batu dan alternatif lain untuk melakukan pengiraan. Pada masa yang sama, mereka cuba untuk menghasilkan peralatan atau perkakasan yang boleh memudahkan proses pengiraan. Selepas beberapa percubaan, akhirnya sistem pengiraan yang kompleks dan maju telah dihasilkan dan ia dikenali sebagai komputer. Sejarah dan evolusi komputer sebelum 1940. Terdapat beberapa perkakasan atau peralatan yang telah dicipta, iaitu peranti mengira abacus yang telah dicipta pada tahun 3000 sebelum Masihi di Babylon. Ia merupakan mesin mekanikal pertama di dunia. John Napier's bone dicipta oleh John Napier pada tahun 1614. Peranti ini memudahkan proses darab dan bahagi. Jadual logaritma telah dihasilkan dari peranti ini. Mesin Pascal Line pula dicipta oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Ia merupakan kalkulator mekanikal pertama di dunia dan boleh melaksanakan operasi aritmetik tambah dan tolak sahaja. Mesin perbezaan Babbage dicipta oleh Charles Babbage pada tahun 1821. Ia merupakan mesin mekanikal pertama yang menggunakan kuasa steam. Ia berupaya untuk melaksanakan pengiraan dan terus mencetak output secara automatik. Enjin analisis Babbage pula telah dicipta pada tahun 1842 oleh Charles Babbage. Ia terdiri daripada 5 bahagian utama, iaitu bahagian pemproses, bahagian ingatan, bahagian input, bahagian output dan bahagian kawalan. Dari hasil ciptaan inilah telah menjadi rujukan kepada inovasi teknologi komputer pada masa kini. Oleh kerana itu, Charles Babbage telah dikenali sebagai bapa komputer moden. Ciptaan selepas 1940 merupakan permulaan kepada ciptaan generasi komputer yang menggunakan kuasa elektrik. Mark I telah dicipta oleh Dr. Howard Aiken dengan kerjasama IBM pada tahun 1941. Ia merupakan elektrokomputer mekanikal pertama di dunia. Saiznya 55 kaki panjang, 8 kaki tinggi dan disambungkan dengan menggunakan 800 km wire. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator pula dicipta pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari University of Pennsylvania. Ia dibangunkan dengan menggunakan 18,000 tiub vacuum, 70,000 perintang dan 10,000 kapasitor. Saiznya ialah 15,000 kaki persegi. ADVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer dicipta pada tahun 1944 dan mengimplementasi konsep atur cara tersimpan. Mesin ini mempunyai ingatan utama yang digunakan untuk menyimpan atur cara dan data. Unit kawalan pula mentafsir arahan daripada ingatan ketika perlaksanaan atur cara. Unit kawalan juga mengawal operasi input dan output. Von Neumann. Pada tahun 1945, berdasarkan teknologi ADVAC, Von Neumann telah menyediakan sebuah laporan yang dikenali sebagai The First Draft of a Report on ADVAC. Di dalam laporan ini, Von Neumann telah mencadangkan satu struktur asas yang dikenali sebagai model Von Neumann. Model ini mempunyai 5 bahagian, sama seperti Engine Analysis Babbage, iaitu bahagian pemproses,
bahagian ingatan, bahagian input, bahagian output dan bahagian kawalan.